Hari ini tanam semula. Ni kawasan yang MD Tumas. Yang ini adalah kawasan yang Pak Din tanam tempoh hari. MD Tumas yang menggunakan Weedmat. Okey, alhamdulillah. Tengok Pak Din cabut balik semula. Cabut balik tengok tu. Tengok. Itu Daniel tengah buang dia punya tunggul nanas tu. Kita letak ke tepi. Tengok sebelah mana. Kita campak. Okey, kita campak ke tepi tu. Nanti kita kumpul. Ini adalah Weedmat yang tempoh hari yang Pak Din guna dah 2 tahun lebih. Okey, alhamdulillah. Tengok ni. Nampak? Weedmat 2 tahun lebih. Pak Din guna. Tengok ni. Alhamdulillah. Masih lagi kukuh. Tengok. Masih lagi kukuh. Weedmat dia masih kukuh lagi. Tengok. Ini dah 2 tahun lebih. Pak Din dah keluarkan buah. Dalam penanaman keluar buah setahun lebih maksimum. Kemudian untuk benih setahun. Sekarang dah 2 tahun lebih. Pak Din dah buang dan kemudian Pak Din tanam semula. Tengok. Ini kawasan yang Pak Din jaga. Tengok ni. Masih lagi kukuh. Tengok. Tengok. Jadi kita perlu racun sikit je lah kawasan tepi-tepi dia ni. Tengok. Alhamdulillah. Tengok tu. Sampai ke sana. Tengok. Jadi tanam semula. Okey. Yang penting cara dia apabila kita cabut, biasa kita tebuk lubang di sebelah dia. Di tengah-tengah daripada induk daripada antara induk, kawasan induk pun boleh, tapi pada saja tengah-tengah dia. Tak apa ada lubang sikit-sikit ni, tak ada masalah. Yang paling penting Pak Din gunakan soil amendment. Tengok soil amendment. Tengok ni. Tengok kemudian Pak Din tebuk tebuk lubang di tengah ni, antara ini antara pokok yang lama di tengah dia. Jadi di tengahnya Pak Din tebuk, kemudian Pak Din bubuh baja. Yang ini Pak Din nak gemburkan lubang. Pak Din guna baji ni. Tengok ni. Okey. Pak Din guna baji ni nampak. Pak Din kocang sikit je lah Okey, nampak tanahnya masih gembur lagi, tapi terlalu banyak hujan Okey, nampak. Okey. Kemudian tengok. Okey. Tadi tebuk lubang. Okey. Macam itu yang Pak Din buat Kemudian seleloknya adalah kita sembur racun kulat, racun serangga dahulu. Baru kita tanam. Pak Din kat sini sebab Pak Din tak dekat induk yang asal, dekat tengah dia. Pak Din tebuk lubang, lepas tu Pak Din bubuh soil amendment terus ke dalam ni. Lebih kurang 20 gram. Okey. Masuk kat lubang ni. Okey. Kemudian setiap ada lubang ni Pak Din bubuh. Okey. Okey, nanti apabila Pak Din dah siap tanam, baru Pak Din akan sembur sekali balik pokok ni dengan tepi pokok ni dengan menggunakan racun kulat, racun serangga dan juga produk Ketosan plus Super 3 Tawikun. Pak Din guna. Kita tanam benda ni, pastikan kita celup dengan racun kulat, racun serangga dan juga Super 3 Pak Din guna. Pak Din tanam balik. Ini bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Tanah ni gembur je Okey. Apabila kita menggunakan Tawikun asal dia bawah, insya-Allah tanah ni agak lembut lubang yang baru Pak Din guna Pak Din tak guna lubang yang lama Okey. Ni tengok. Okey. Okey, nanti apabila penggunaan yang kali kedua kita tanam ni bermakna kita tak bajak. Jadi yang penting kita perhatikan pembesaran pokok ni. Biasanya Pak Din foliar sebulan sekali, tapi seandainya pergerakan pokok tak berapa cantik, kita kena sembur sebulan 2 kali. Gunakan Yara Kristalon dengan racun kulat, racun serangga, dan kita masuklah Ketosan dan juga Super 3 Tawikun. Okey, produk Tawikun. Okey